Aku tidur 4 jam tu memang aku cuak tau. Sebab ibu aku banyak kali call. Biasalah mak-mak kan. Dia tanya aku okey ke tak. Aku kata okey, best. Kerja kat sini gaji banyak kan. Okey lah. Sekali aku balik kan. Aku tak tahu nak cakap apa ibu aku kan. Sebab aku berhenti kan. Ibu aku pun terkejut aku balik kan. Aku cakap, oh aku rajin kerja, bos bagi cuti seminggu. Aku pun duduk lah. Minggu tu aku lupa aku ni tengah nak tipu ibu aku ni. Kan? Lepas tu hari tu ibu aku tanya, ni dah seminggu lebih dah kamu cuti ni. Aku macam, haa lah Lepas tu aku okey. Ada RM5,000 kan. Adalah duit belanja makan. Aku tak kacau duit ibu ayah aku lah. Lepas tu aku pun, aku jujur je lah buat apa aku nak tipu kan. Aku pun cakap, ibu, dah berhenti kerja. Dah pernah kerja kat situ bu. Ya ke Allah. Ibu aku peluk aku. Aku balik sikit lah. Tapi aku memang ni lah kan. Aku macam mengadu lah. Aku cakap aku selalu kena maki. Ya ke lah tak payah kerja lah ni. Tak kerja lain lah. Lepas dari itu aku lepaskan rakit.